Wah, dah kan? Dah ya? Dah boleh. Waktu kala semua kampung dekat tengah hutan. Hutan tu aku yang jaga. Kenapa aku yang jaga? Akulah penjaga hutan. Aku ni ada kuasa sakti. Boleh buat menyembuhkan, malah mencantikkan. Aku juga boleh buat apa-apa je yang aku suka pakai kuasa sakti aku ni. Tapi penduduk kampung tu atas dia. Dia suka buat parah. Tengok tu. Dia pergi bunuh haiwan-haiwan yang tak bersalah. Aku benci. Lah bunuh kampung ni. Tapi satu hari tu Itulah dia. Ada pula keluarga tu nak jalan dekat situ. Apa tu? Kenapa itu tu dah? Aku gedam. Bunuh kau. Ayah. Hadiah itu dah hadiah. Apa ya? Maknanya, Mak, dia boleh tahan kuasa sakti aku. Jadi, bagi dia kuasa sakti aku capai matlamat aku. Dia sang kelembar. Antar tua, diri batu. 1000 tahun, tak pernah mati. Sampai berdiri di tengah waktu. Watak nama watak sakti. Lama-kelamaan, yang baik pun dah besar. Dia juga yang mula Arif pun dengan kuasa sakti dia. Baka? Ada apa tu? Ha, Mak ada kasih makanan tak kelembai. Wah, makanan. Tangan Cepaka kenapa berbaloi? Oh, tak adalah. Sikit je. Sikit je. Cepaka balik dulu. Cepaka, sebentar. Cepaka nak tengok sesuatu tak? Tengok apa? Sinilah tangannya. Cepaka tunggu Kelembai. Tangan Cepaka dah sembuh. Biasa je. Cepaka nak tengok lagi tak? Jom ikut Kelembai. Cepaka cuba tengok pokok ni. Bunga dia layu kan? Sekejap Iya. Dah mekar. Nah, untuk Cepaka. Untuk Cepaka. Yelah, siapa lagi? Kelembai ni adulah. Maksudnya Kelembai ada kuasa sakti lah kan? Tengoklah siapa. Ini kan Kelembai. Apa kata kita guna kuasa tu untuk tolong orang kampung? Baru berkat. Tolong orang kampung. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Untuk Cepaka semua boleh. Jom. Sekejap.
Aki dapat berkat je ke tak dapat duit? Bye ni. Bapak aku ni mati pula. Aduh, tak cantik lah rumah aku. Lembai tengok petani tu. Dia sedih je sebab pokok dia lagi. Apa kata Lembai tolong? Tolong dia? Baik. Pakcik, biar ke Lembai tolong. Kau boleh tolong aku? Ya, sebentar. Wah. Wah. Terima kasih Lembai. Sama-sama. Berat juga ai. Bila tak ada orang sebitul pasti. Kakak tu asyik breakout je. Mesti dia sedih. Lembai tolong ya. Akak? Kita bising lah. Kau breakout ni. Tengok. Tak apa. Dia Kenapa? kejap Wah. Awak kita. Yang ni dia ke Lembai tolong. Pakcik, sebentar. Awak tangan pula. Tunggu macam-macam ni ujian. Sama-sama. Lama-lamaan penduduk kampung tu makin tamak. Baik. Sudah diberikan betul. Si. Mau ke Oh, mana? dia bukan kau. Eh, Kau pergi minta tolong ke Lembai sana. Jom, Lembai tolong. Dia boleh tolong Balik rumah. semua kamu kau tu. Pergi. Lembai. Tolong sembuhkan budak aku ni. Lembai rasa Lembai tak boleh lah. Tolonglah aku Lembai. Yelah, Lembai tolong. Sakit. Lembai, kau main mana? Tak, sabar. Wah, bola aku. Terima kasih Lembai. Lembai, tolong tu Lembai. Ha? Saya sakit. Bukan ke masih? Tak ada. Yelah. Wow. Tolong lah. Hai. Tolong kita boleh. Kita sakit lah. Dia Lembai. Kita datang lagi ya. Cepat ke? Sakit je. Menjak saja dari hari itu, Lembai pun banyak berdiam diri di rumah. Masa sakti dia dah mula tunjukkan kesan. Assalamualaikum. Lembai. Oh, ke Lembai. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cempaka ni. Oh, Cempaka. Masuklah. Lembai. Hai. Kalau rumah Cempaka dah kayu mati dah. Lembai, boleh? Lembai rasa Lembai tak boleh lah. Nak. Nanti depan rumah Cempaka dekat lawan lah. Je. Lembai tolong. Dah. Sabar. Sakitnya. Lembai. Sakit. Betul Kepala lah. sakit. Lembai tipu. Nantilah Lembai tolong. Lembai kata Cempaka semua boleh. Sakitnya. Lembai. Lembai tolong orang kampung ramai-ramai boleh. Lembai tolong Cempaka tak boleh pula. Bilang sakit hati. Hati dah. Cempaka. Cempaka jadi bantu. Tak. Kami buat. Tak. Orang kampung. Mungkin dia orang boleh bantu. Kau dah nampak? Kuasa Lembai dah mula bangkit. Maknanya, matlamat aku
Sikit lagi nak tercapai. Sikit. Hai, pokok aku ni dah disuburkan, mati lagi. Hai, bagaimana aku jual di pasar kalau begini? Apa kata aku minta tolong si Kelembai? Tapi mana ya si Kelembai ni? Nak pergi rumah tabib, tak ada duit pula. Baik aku jumpa si Kelembai untuk sembuhkan aku. Aduh. Sakit ni kaki aku. Aduh. Kelembai. Orang kampung. Itu pun kau. Tolong aku. Mati. Aku jual di pasar ni. Kelembai, tolong aku. Kelembai. Tak boleh kak. Tolong orang. Pergi. Tanah. Antar kalau orang. Pergi pakai dah. Kenapa tu diam? Diam dah. Siapa tu? Kenapa harus menjadi batu? Tak apa aku yang buat. Kau tak sedar ke Kelembai? Kau yang tukarkan dia orang semua ni jadi batu. Kau sendiri yang gunakan kuasa sakti kau untuk Kelembai. Kau tak sedar lagi ke Kelembai? Kau naik Kelembai. Ini semua salah kau. Salah kau. Salah kau. Salah kau. Ini semua salah kau. Kemudian turun ke tanah. Kemudian beruntuk merah. Terima kasih Kelembai. Jasaan berubah. Tugas ini selesai. Kampung pun musnah. Terima kasih Kelembai. Sebagai kau, matlamat aku berjaya. Itu dia kumpulan tanah.